sinilah anda perlu pulangkan dokumen tersebut. Di meja tersebut dia ada tulis return form, simplify custom form tadi. No. Di sini juga anda perlu untuk sign bagi keluar dan menulis nombor plate motor anda. Ini pun penting juga. Sometimes ada maklumat yang tidak direkod menyebabkan anda tidak dapat masuk ke Thailand lagi. Pasport? Apa? Sudah. Untuk urusan cop pasport keluar, anda perlu ke satu lagi building di belah kanan saya tadi. Anda perlu parking di hadapan. Cuma saya ada buat mistake sikit lah. Saya agak keliru. Saya telah meneruskan perjalanan ke sempadan Malaysia.